Inilah kerja Gen Z. Datang kerja make up. Korang Gen Z Kau buat apa ni? Cuci kamera lah make up punya. Ni brush kot. Tak nampak ke? Nak cuci kamera tak? Maca. Korang. Kau minum maca ni mana kau dapat duit? Tak saving Kita orang beli matcha pun bukannya pakai duit sendiri. Habis tu pakai duit siapa? Pakai duit bil kita orang lah. Ni lah Gen Z. Asyik bercinta je. Lepas tu kerja nak mengikis. Astaghfirullahalazim. Tahu tak bil tu apa? Apa? Bil tu brother lah. Ni tak lain tak bukan Gen Z lah ni. Datang kerja buat TikTok. Datang kerja buat TikTok. Gen Z. Asal? Kau buat TikTok Kita orang kan content creator. Kenalah buat TikTok. Kalau tak, kita orang tak ada gaji. Bila tak ada gaji, nanti bisa cakap tak ada saving lah, apalah. Lepas tu kalau tak ada saving, takkanlah kita orang nak mengangkang je.